Jadi kan point dah lama dalam bidang library ni kan. Jadi bila point masuk IPG ni kan, apa perubahan yang macam ni, macam kat library ni macam puan kata pun daripada perpustakaan negara kan. Macam mana bila puan masuk sini nampak macam ini kan lebih kecil daripada library negara. Saya terkejut saya masuk sini. Sebabnya di sini kalau pengetahuan awak sekarang ni, kita kalau waktu perasan awak pinjam buku pun manual. Kita memang ada masalah sistem. Jadi saya dari perpustakaan yang komplit, ada sistem, tiba-tiba saya kena patah balik 10-20 tahun ke belakang. Student pun komplain, tapi saya pun dah usahakan lah. Sebenarnya IPGM pun tengah berusaha untuk dapatkan sistem lah untuk pusat sumber. Jadi saya masa tu saya terkejut juga sebab koleksi kat sini banyak, 70,000. So dengan koleksi yang banyak ni, saya tak boleh nak trace siapa yang dah hantar buku, siapa yang tak hantar buku. Maksudnya kalau guna sistem senang, mudah kita boleh trace kan. Jadi kalau bila tak ada ni, kita kena guna cara lain lah. Maksudnya cara manual. And then masa saya masuk masa PKP tu kan dia ada, kita kena selang duduk meja, tak boleh full kan, macam tu. Jadi kita limit ikutkan kita boleh masuk, sekali masuk dalam 240 lah, satu atas bawah ni. Tapi kita kena limit dalam, kalau tak salah saya 100 macam tu, separuh, sebab kita dah kira meja dan kerusi tu. Kemudian kita ada buat perubahan lah. Kalau awak masuk tahun bila? 2023. Baru lagi. Saya dah kat sini. So masa tu sebenarnya tak ada yang kain-kain scallop yang biru. Kalau perasan tu. So saya dengan KU sebelum ni Ustazah Mariati kan? Tak kenal. Japiman. Awak apa? Saya JPM. Ada bahasa Melayu. Okay. So saya dengan Ustazah Mariati dengan tim library, so kita sikit-sikit lah kita buat proposal, kumpulkan dana. So kalau awak naik ke atas kan ada tempat yang bin bag tu, untuk tidur tepi tu, yang perempuan sebelah sini. So yang tu kita punya perubahan lah slowly, sebab macam kita pun tak boleh nak mohon drastik sangat sebab takut tak lulus. So kita kena mohon sikit-sikit macam tu. Sebab kita punya justification macam perolehan buku pun lebih macam itulah perbezaan dia. Bila kat sini saya tak boleh beli buku selain buku akademik ataupun buku MK. Sebab tu ada student yang komplain, kata banyakkan novel semua tu. Ya, saya faham. Tapi kalau saya upkan list novel tu memang akan kena reject. Sebab kekuatan untuk saya beli buku pun adalah bergantung kepada MK tu. Buku yang tertulis dekat MK tu saja. Itu kalau ada bajet. Kalau tak ada bajet, senyum sajalah. Buat dah semua siap, hantar. Okey, tak ada bajet. Jadi sebab tu kalau awak tengok untuk tahun ni tak ada pembelian lah sebenarnya. Sebab kita tak kita kena mohon cara lain lah macam tu. So dia limitation tu adalah macam contoh sebelum ni, kalau dekat tempat lain saya tak pastilah macam mana kan, tapi beza lah banyak. Macam saya kerja swasta dulu, kita dah buat bajet dah sebelum masuk New Year, kita dah buat bajet. So kita hanya guna based on budget. So adalah maksud peruntukan tu kita dah buat awal-awal, dah buat bajet. So insyaAllah, so every time nak beli buku, selagi duit tu tak habis, approve je lah. Macam tu. Kat sini tak. Jadi selain perubahan dekat dari segi tarikan atas tu, apa je lagi yang perubahan? Perubahan dia kebanyakannya yang saya nampak, library dah mengecil. Sebab kalau dulu awak perasan kelas tak ada kat library. Sekarang dah ada kelas dekat library 2. Sini bawah 1. Siswaza
Dan kemudian sekarang dah masuk PISP lah untuk hari biasa kan. Jadi kat situ kita dah kurang lah, sepatutnya kita ada bilik untuk student buat group punya discussion. Sepatutnya kita ada lah bilik tu, tapi sekarang kita dah tak boleh sediakan bilik tu untuk kemudahan belajar lah. Kat situ saya nampak lah, sebab kita academic library, sepatutnya kita adalah servis tu lengkap lah, tapi tak boleh sebab limitation ruang tu. So, selain macam kemudahan daripada infrastruktur tu, dari segi komputer pula macam mana tu? Komputer, kalau awak perasan, kita ada lebihan. Tak ada pun student guna. Komputer kita baru tau. Yang mana yang Dalam bilik multimedia ni kita ada 5 komputer. Oh, boleh masuk juga ke? Boleh. Maybe sebab orang tak tahu kot. Ya, saya tahu. Tu bila saya macam, tapi kebanyakan student bawa laptop sendiri dah. Saya tengok banyak yang lebih selesa guna sendirilah. Tapi ada je student yang guna dekat sini. Ada seorang dua yang dia suka guna je. Saya tak kisah. Memang untuk student pun. Tapi saya rasa kadang-kadang student takut nak masuk sini sebab kadang-kadang pensyarah suka guna bilik ni sebab dia buat online class, nak meeting online. Banyak juga sebenarnya lecturer yang guna bilik ni, so student pun dia jadi segan nak masuk kan. Macam tu. Itu saya tak nafikan lah sebenarnya. So ada je lah komputer kat sini. Ada. Sebenarnya kan nampak semua buku je kat luar kan. Ada 5 buah komputer lah. Ada 5, luar 3, 8. Oh, 8. Kita ada perisian SPSS 1 dengan NVivo ada 5. Apa tu? Itu untuk pelajar sarjana. Dia nak analyse dia punya research tu, dia kena guna SPSS ataupun NVivo lah. Itu. Nanti kalau awak final year, awak akan, tapi awak taklah sampai guna tu. Mungkin lecturer awak akan ajar guna SPSS je kot. Dari segi kemudahan bahan digital macam selain komputer tu, sistem yang ada tak sistem macam sistem daftaran, sistem buku? Okey, sekarang ni sebenarnya saya dengan Ustaz Najah tanya saya macam mana, ada tak cara lain lah, sebab saya sendiri pun rasa macam sangat terkebelakang lah bila kita masih menggunakan itu kan. InsyaAllah lah saya pun dalam proses, kemungkinan saya nak wujudkan, nak create satu Google Form untuk student peminjaman. Maksudnya student akan key in sendiri, boleh datang dekat kaunter untuk kita cop tarikh. Jadi kita ada record yang detail lah pasal buku kan. Sebab kadang-kadang buku, macam contoh, dia sebenarnya kalau awak tengok kan, contohlah buku ni kan. Okey, buku ni tajuk, penulis dan juga benda penting. Kalau library punya staff, dia akan tengok tajuk, penulis, ISBN. Benda ni penting. Dan kadang-kadang buku dekat library, buku ni ada 4, ada 3. So sebab tu kita ada accession number tu yang dekat barcode tu kan. So ini buku saya. Macam ni. Ni number dia lah, number accession kita panggil. Dia adalah, dia mesti sama 713 nombor 7 kan. Dia running number untuk koleksi kita. Maksudnya sekarang ni nombor buku ni yang ke 71,357 lah. Macam tu. So ada certain things kat sini kita ada barcode ni. Kalau dulu scan je lah kan, kalau ada sistem kan. So benda-benda ni benda yang penting dekat pusat sumber, tapi kadang-kadang student dia tak tahu, dia mungkin saya takut lah, maksudnya dia akan isi macam dia lain di sini lain kan. Dari satu contoh, macam saya punya bidang pelajaran saya, kita belajar buat call number kan, kita panggil call number. Sebenarnya ni Ziauddin Sadar. Kalau saya cakap nanti, saya tak tahu awak boleh klik ke tak. Sebab kalau awak tanya apa tugas saya,
tugas saya sepatutnya cataloging, tapi sekarang ni cataloging saya dah tak buat. Kalau kat sini lah, kalau kat tempat lain saya buat. Kat sini sebab kita ada pembantu yang boleh buat. So tugas pustakawan hanya semak, dia buat tu betul ke tak. Okay. Sebab dia dah biasa buat, jadi dibuatlah dekat sini. Yang ni kalau awak masuk dekat library, kita panggil cataloging. Kenapa cataloging? Kalau contoh dekat kita buka apa tu, itulah yang buku-buku tu, itulah kita refer apa yang kita nak tulis. So saya dekat sini saya buat perolehan buku, training, user training untuk pangkalan data. Saya handle Google Site, saya handle meeting untuk pusat sumber dan arcade, dan juga untuk saya pantau lah, dan macam contoh ada apa-apa kertas cadangan ke apa ke. So sekarang ni macam awak dapat tak yang student kena isi, kita minta isi statistik tu, macam perkhidmatan pusat sumber tu dapat macam tak? penilaian Pusat sumber tu dapat. Okay. Yang tu kita akan buat lah, yang tu membantu pusat sumber sebenarnya untuk improve dia sebagai kita collect data kan, untuk kita. Okay, contoh saya tunjuk kamu. PC saya sensitif sikit. Suka. Okay lah. Alright, saya tunjuk. Oh, biasa guna OPEC? Tak pernah. Baik, tak tahu. Tak tahu. Tak tahu kan? Okay. So yang ni kita panggil OPEC. Okay. Kita punya Google Site tahu? Pusat sumber punya Google Site. Tak tahu. Rasanya pernah kat depan. Pernah ada kat depan tu ada kan? Okay. Saya tunjuk dekat awak lah. Apa tugas? Apa dia punya related itu. So ni antara sistem digital yang digunakan ke? Yang ni Google Site ni kita wujudkan. Tapi kalau dulu OPEC ni, kita panggil OPEC kan, Online Public Access Catalog ni. Catalog ni dulu kita guna sistem yang lama. So buku dekat sini dalam, saya tak boleh nak nampak. Ini kita panggil OPEC, Online Public Access Catalog. Yang ni dalam ni semua ada senarai buku-buku yang dekat library ni. Tapi masa saya masuk dah tak ada sistem. Sistem ni dah stop tahun 2019. So jadi buku-buku dalam ni 2019 dan ke belakang. Okay. So contoh awak nak cari kan, kalau awak guna left string, contoh perkataan okay, tapi awak pilih untuk tajuk lah kan. Perkataan inovasi tu dia akan ada di permulaan tajuk. Dia akan keluar perkataan inovasi tu, macam ni, inovasi kan. Yang ni tak, dia mesti ada tu. Okay, contoh. Yang ni dipanggil librarian view tau. Buku mana-mana OPEC, mana-mana library, perpustakaan negara sendiri pun dia akan ada satu kolom librarian's view. Sebab librarian je boleh baca benda ni. Oh, yang faham. Yang faham. Dia bukannya coding sangat pun. Dia bergantung kepada, cuma macam saya boleh baca lah kan. Macam contoh 245 ni tajuk, ini 246 ni tengok kenapa dia naik juga. Sebab 246 ni ditambah oleh pustakawan tu, dia letak inovasi. Tadi ikutkan tajuk betul dia seminar kan, tapi kat sini dia ambil yang nama lainnya tu inovasi pengajaran. So sebab tu dia naik juga kat sini. So 260 ni adalah dia punya detail. Putrajaya ni tempat mana dia publish. Subfield, dia adalah A, B ni kita panggil subfield lah, ataupun pipe. Sebab dia piping tu kan kalau kita belajar. So dia lain tau, A ni untuk apa, B untuk apa, C untuk apa, C ni apa, A ni apa.
So untuk 300 ni untuk dia punya muka surat. So penting untuk pustakawan ada pembaris. Sebab dia mesti ukur. Detail sama macam tu. Ya, sebab tu kalau awak cakap dengan orang yang pernah kerja dengan librarian, dia orang akan pening kepala, dia orang cakap detail. Tapi kita belajar kena macam tu. Sebab buku jadi 25 cm kan buku ni. So buku ni tinggi 25 cm. Kenapa kita kena letak benda tu? Ada muka surat. Sepatutnya dia ada lagi satu subfield B. Kita kena letak sama ada buku tu ILL ataupun tak. Maksudnya dia ada illustration ke tak, ataupun dia tulis je, ada word je semata. Maksudnya macam Quran ni, dia ada illustration ke tak, macam tu. Illustration tu sama ada gambar rajah ke apa ke, dia adalah dalam kita punya rules tu. Jadi okay, ada yang boleh repeat, ada yang tak boleh repeat pula. Macam tu. So macam ni 650 ni dia punya subjek. Okay, education. Okay, so subfield V ni pun dia ada maksud dia. 650 ni berulang kan, 650 ni boleh repeat lah. Macam tu. So 710, kalau 710 bermakna seminar ni dia under organisation. Kalau nama penulis dia jadi 700. Beza. So sebab tu kenapa dia librarian. Kalau librarian akan buku yang, sebab saya tu dapat information. Senang je. Tapi kalau awak kejap pun boleh. Okay. Macam ni. Jadi kat depan tu time cari buku guna sistem ni lah. Tapi sistem 2019 ke bawah lah buku. Ya, 2019 ke bawah. Dekat sini dia punya number. Awak pergi ke rak, awak tengok spine label. Ataupun dekat sini call number. Kita panggil call number lah. Bahasa mudahnya. So cerita ni. So nak cari buku latest kat IPG ni orang ada. Sekejap saya tunjuk. Ada juga sistemnya. Ya, ada. Saya tunjuk dekat awak. Okay, ni thesis. Alright, macam contoh tadi left string. Kalau awak guna pattern, perkataan inovasi tu boleh ada di depan, di tengah ataupun di belakang. Dia lebih banyak lah. Tadi 7 kan, sekarang 43. Tapi awak pakai keyword yang sama je. Okay. So kalau awak nak, macam contoh awak ingat judul buku tu, perkataan pertama dia yang tu, atau awak guna left string lah. Cepatlah. Kadang-kadang kita tak ingat the whole apa tu tajuk. Ingat depan je guna yang tu. Guna je yang tu. Macam Pesang Rawak cakap kan, macam buku tu tajuk ni. So, awak ingat yang perkataan pertama je. Kalau tak, guna left string. Kalau awak nak ni, so kalau keyword ni dia lebih banyak. Dia akan masuk ke subjek, semua dia akan keluarkan. Tengok. Dia kan, ni 43 sebab maksudnya perkataan inovasi ni tak banyak lah dalam ni. Okay. Yang ni kita punya Google site kan. Kat depan ni perpustakaan IPJM. Ni IPJM punya. Yang besar, induk dia. Dia punya library punya ni lah. Tapi sebenarnya sama sahajalah. Dekat sini awak boleh masuk kat sini laman sesawang IPG KPM. Ni library punya link. Mana-mana IPG. Maksudnya awak nak tengok kampus lain. Saya tengok ada tak. Ada lain. Ada. Macam tu. Okay. So contoh saya dah letak pautan atas dia dekat sini, borang keahlian. Kalau tak awak cari je kat sini. Atas ni semua ada. Jadi tujuan setiap IPG kena buat Google site ni untuk apa? Sebab kita tak ada laman web yang official, yang rasmi. Kemudian setiap kampus pengkhususan tak sama. Jadi kita kena personalize lah kita punya ni. Jadi okey, contoh yang ni, yang tadi yang saya buka OPEC ni, yang ni awak boleh guna dekat library sahaja ataupun guna internet access IPG sahaja. Wi-Fi IPG pun awak boleh access ni. Kalau tak, awak tak boleh. Okey. Contoh yang ni. Kat sini. Yang ni, yang saya tunjuk ni yang sini lah. Okey.
Tapi yang Librarica ni awak boleh akses dekat mana-mana sahaja. Yang ni yang latest. Buku-buku latest kat sini. Tapi dekat IPG je boleh guna ataupun dekat Tak, mana-mana pun boleh. Oh. Macam awak nak cari dulu, awak duduk dekat hostel, awak nak check ada tak buku ni. Boleh check. Tapi weaknesses dia, inilah pembaharuan yang saya buat bila saya datang sini. Sebab kita tak ada sistem, saya create Librarica ni. Librarica ni free base punya sistem. Weaknesses dia, satu account 2,000 buku sahaja. Bukan judul, ada beza tau judul dengan naskah. Tahu? Ada confuse. Satu judul boleh ada 5 naskah. Itu beza dia. Judul based on title sahaja. Naskah copies. One title can have 5 copies. Macam tu. Sebab tu dia kira naskah, dia kira copies. So bila cukup 2,000 dah tutup. So sekarang ni kita dah ada yang ketiga. So sebab tu, tapi buku-buku baru, InsyaAllah. Buku-buku yang ada Librarica ni, awak bahagian bawah je, awak pergi dekat rak tu, depan ni yang menghadap bilik saya ni, tapi awak pergi belakang. Kita letak stiker orange ni, tapi dekat atas. Itu baru lah. Itu baru. Awak pergi je dekat situ. Dia tak banyak sangat ni, apa orang cakap, dia banyak rak dia, tapi sebab kita dah terpaksa, sebab kita pun limit sebenarnya. Buku-buku kita tu maksudnya kita tak boleh nak ubah sangat dah. Sebab kita dah full dah. Kalau dulu kan ada 7,000 lebih kan, Cik Mai kata. Sekarang berapa? 70,000. Tapi sebenarnya kita dah buat pelupusan 2 kali. So kemungkinan dia amount yang sama balik. Kan sebab kita dah buang dalam 1,000 lebih macam tu. So saya boleh katakan, tapi kalau kata back to normal pun around 72,000 lah kot. 72,000. So yang buku-buku ni dia direct je. Tak macam yang tadi tu dia ada pilih-pilih lah. Sebab ni awak type je lah awak nak apa. Apa tadi? Tak lagi dah. Ada tak? Tak ada. Ini dia akan direct. So awak boleh nampak beza dia. Yang ni call number dia 001.422. Okay. Yang ni lain. Yang ni FB QUR Quran. So yang ni kita guna pengkelasan lain. Pengkelasan tu yang kita panggil, ini pustakawan punya part. Saya masuk sini dia orang dah guna 2 pengkelasan lah. Kat sini kita guna yang ni kategori bahan. Kalau awak tengok rujukan, jurnal yang kat atas tu, macam ni rujukan lah. Tak boleh pinjam lah. Rujukan tak boleh pinjam. Open shelf sahaja kita pinjam dengan respot. Koleksi respot ni 24 jam. Okay. Untuk yang Librarica tadi tu kan, Cik kata memang guna untuk akses kat semua perpustakaan. Untuk pengguna pusat sumber. Macam tu. So, yang mana kita ada dekat sini, boleh guna lah. Kalau ada kat sini adalah. Ada. Kalau tak ada kat tempat lain maybe adalah. Tak. Dia memang untuk sini saja. Koleksi di sini. Kalau tak ada tu maksudnya tak ada. So bila contoh saya guna Librarica tu, dia akan cari buku dekat sini saja. Kita katalog masuk dia. Katalog tu maksudnya kita key in masuk. Tapi word library ni dia panggil katalog. Katalog tu meletakkan call number ni lah yang saya cakap tu. Jadi OPEC Librarica ni menggantikan OPEC lah.
Ya, menggantikan OPEC ilmu. Dia OPEC juga, tapi dia menggunakan sistem Librarica, yang ni sistem ilmu. Dua sistem yang berbeza. Sebab ini free base. Ilmu kena berbayar. Dia kena link dengan server. Dia punya collection tu lebih banyak lah. Librarica tu pun boleh kalau tapi kita kena bayar jugalah untuk kita dapat kapasiti yang besar lah. Macam tu. Tapi setiap library ada Librarica je lah juga kan? Tak semestinya. Tak semestinya. Tapi boleh dikatakan boleh. Macam contoh saya suggest kalau kata awak nanti awak dah masuk sekolah mengajar kan. Jadi awak dapat sekolah yang pedalaman. Tak ada sistem. Contoh. Jadi tak ada sistem. So awak boleh lah guna Librarica. So koleksi pun tak banyak. Jadi at least kalau audit ke apa ke adalah awak do something macam tu untuk awak punya. Dia bukan Librarica sahaja, dia ada banyak lagi lah yang free base. Tapi setakat ni saya guna ni lah sebab dia mudah. Tapi weaknesses dia, sekali login seorang je satu account je. Macam seorang je boleh guna at one time. Maksudnya yang admin tu. So macam kalau saya nak masuk dekat admin tu, saya kena minta puan rumah log out dulu. Kalau dia tengah login lah. Macam tu. Tapi point kenapa? Kenapa daripada OPEC pergi ke Librarica? Sebab itulah, sebab kita punya sistem dah out of service. So kita tak ada dana. Kita tak mohon lah sebenarnya. Sebabnya dia jadi clash. Kenapa kita tak mohon? Sebab IPGM dah uruskan benda tu. So kalau saya mohon dekat sini, jadi redundant. Kan? So kita hanya menunggu IPGM untuk dapatkan kepada 27 kampus ni. Lebih mudah lah daripada setiap kampus berusaha sendiri. Nanti sistem tak sama. Sebab sistem library bukan satu je. Pustakaan negara pakai lain. Itu depends on budget dengan depends on service yang kita nak. Inilah. So sebab tu kalau better standardize. So macam biasalah, kalau kita beli banyak, murah sikit kot boleh dapat kan. Itu normal. Beli borong lah. Macam tu. Berbanding kalau kata kita nak beli asing-asing tu, dia akan untung dia lah. Dia akan charge tu. Kalau yang ni, so dia ni okay macam tu. Tapi bila nak beli ni, memang banyak lah. Ratus ribu, lebih daripada 500k. So dia banyak stages semua tu. So kalau sebab tu kita punya pendekatan, okay, buat sementara nak dapat yang actual punya tu, so kita guna yang ni je. Dah berapa lama guna Librarica? Start 2023. Baru lagi. Sepanjang guna Librarica ni, apa dia punya kebaikan? Lepas tu apa cabaran dia juga? Okay. Cabaran dia macam saya cakap tadi, dia ada limitation lah, 2000 naskah je. And then dia tak ada masalah selagi ada internet access, selagi tu boleh access. Kelebihan dia, at least macam contoh bila kita di-audit, apa kita punya tindakan, since kita tak ada sistem semua tu. So ini kita punya tindakan lah untuk manage kita punya collection. Sebab contoh sebelum ni bila saya masuk, kita tak katalog buku sebab tak ada sistem. Kita tak berani nak keluarkan. Sebab kalau student keluarkan, kita tak boleh nak trace balik. Macam mana kita nak trace balik buku tu? Sebab tak ada record. Kalau setakat manual, jenuh nak cari. Kan? Atau kalau based on yang ni, at least kita ada record buku yang ada di rak. So bila kita implement Librarica ni, kita boleh katalog buku, boleh bagi kemudahan dekat pengguna. Sebab buku-buku baru dia orang boleh pinjam. Kalau sebelum ni kita pun takut nak bagi pinjam lah. Sebab
kita tak ada record, tak ada nak record secara ni lah. Memang boleh record dekat Excel, tapi yalah kalau terdelete dah habis dah. Okay. Jadi kita pun dah sampai ke soalan akhir lah. Okay. Soalan akhirnya, apakah cadangan Encik untuk menjadikan perpustakaan IPG KPI ni lebih menarik dan relevan kepada pelajar pada masa kini? Okay, sebenarnya saya tak pasti awak tahu ke tak. Kita baru je ada kelab cendekia pustaka. Jadi kita dah ada lah list student. Melalui student tu, jadi lebih kuat lah untuk pusat sumber. Contoh kalau kita nak buat permohonan apa-apa, yang sekarang ni kalau kita nak buat permohonan, kita tak boleh cakap nak buat untuk library, susah nak lulus. Kita kena cakap untuk student. So di situ sebenarnya kita memang banyak sebab, tapi banyak idea yang kita nak buat, tapi kadang-kadang kita tak cukup kaki tangan. Contoh macam Ustazah Najihah kan, kita punya KU, dia pun busy kan. Yalah dia meeting semua tu. Saya sendiri pun dengan staff pun ada kita punya tugasan. Jadi kadang-kadang kita nak buat tapi tak cukup, orang kata manpower ke apa kan. So kalau kata ada one group macam ni, student pun dah ada join, jadi mudah untuk kita nak, let's say nak buat apa-apa. So kita boleh settle benda tu cepat. Macam itulah. Dengan pertumbuhan kelab cendekia kawan tu kan, cendekia pustaka tu, saya nampak insya-Allah lah kita akan ada perubahan. Sebenarnya kita ada plan dah, tapi slowly. Sebab kalau awak perasan, kita dah ada boot drop depan tu, tapi kita tak betul-betul launch lagi lah. So itu pun salah satu cara yang kita buat. Maksudnya nak buat sesuatu tapi penjimatan kos tu lah, sudut bajet lah sebenarnya limitation. Itu yang saya nampak. Tapi sebenarnya kita, contoh nanti kita nak buat sudut dekat situ, sudut untuk kanak-kanak. Sebab contoh kita kan ada student PISP sarjana kan, untuk hari Sabtu. Hari Sabtu awak boleh je datang library. Buka juga Sabtu. Tapi kita tutup 4:30 macam tu lah. Dia orang habis kelas kita tutup. So tapi tak setiap minggu tau, kita ikut jadual dia orang lah. Tapi untuk bulan, untuk esok 25 hari bulan sampai habis September, insya-Allah kita akan buka sebab dia orang kelas full. So datang je kat library. Okey. Kita ada war-warkan, tapi saya tak pasti kenapa mesej tu tak sampai. Awak pernah terima tak? Maksudnya kita share kita punya link Google Site, kita punya pangkalan data, punya password. Rasanya ada yang ada yang tak ada. Ataupun maybe dia bertindan juga kot dengan maklumat lain-lain. Ataupun yang saya perasan macam kemungkinan dia masuk, tapi bila awak tak guna lagi, awak akan ignore je kan benda tu. So awak tak ingat dah. Bila nak guna, awak dah. Sebenarnya kita banyak juga blast untuk student. Kita punya link Google Site ni lah, macam tu. Kita punya link Google Site untuk dia orang access. Tapi so far saya nampak adalah peningkatan dia. Sebab saya pun letak view dekat sini. Dah 2195 dah. Maksudnya daripada saya buat dulu tu memang slow. So every time saya blast tu ada peningkatan lah. Maksudnya okay. Saya nak tunjuk dekat awak. Kita ada e-book yang saya letak dekat sini. Ni You Pustaka, kalau awak nak daftar You Pustaka. Ini cara-cara nak gunakan You Pustaka, tapi ini kita ada buat dulu. Kalau awak awak guna ni lah Maktabah Syamilah. Ni free semua. Kalau BM? BM. Sekejap saya tengok ada tak kat sini BM. BM koleksi bacaan umum. BM tak ada. Tapi kalau awak tengok rak buku
lumayan ni koleksi e-book ni. Yang ni saya dah cari dah yang e-book yang memang MK tau, tapi yang ni IPG lain yang buat. Jadi saya buat link je sebab benda yang sama je. Macam contoh baru juga umum ni. Oh, ni semua buku MK. Awak boleh baca. Kritikal pedagogi. Banyak. Ini saya rasa kebanyakan student tak tahu. Lepas tu contoh macam ni asas pendidikan ni saya letak dah kat sini. Buku ni semua buku-buku MK. Semua ni boleh akses daripada Google Site tu lah. Boleh. So dan ada juga buku koleksi jurnal. Yang ni IPGM punya, terbitan IPGM. Kemudian yang ni yang buku MK yang saya jumpa lah, saya letak. Kalau buku PISP ada kat sini, tapi saya rasa ada juga yang awak guna. So awak boleh buka je, cari je. Hari tu student cari buku deep learning. Ada kat sini yang ni deep learning ni. Dia orang cari. So ada je kat sini. Saya dah masukkan. Jadi awak boleh kena cari-cari lah sikit dalam ni. Itu je lah. Google Site ni memang sebelum cik masuk memang dia dah ada ataupun cik yang buat? Saya yang buat. Faham. Maksudnya daripada tahun 2020 tu lah. 2023 baru saya buat. Faham. Sebabnya masa tu ada pertandingan. Pertandingan ke PKP. Saya rasa 2023 ke 2022. 2022 kot saya buat. Sebab masa tu basic pertandingan kemerdekaan. Setiap jabatan kena hantar Google Site. So start pada tu saya belajar apa itu Google Site. Betul, saya macam masa tu dah start dah, kebanyakannya library lain semua dah create Google Site sendiri. So saya pun cuba buat lah. Itu je lah. Yang termampu sahaja. Jadi itu je lah kan macam dengan pertubuhan kelab tu. Ya. Google Site ni. Faham?